Assalamualaikum. Kak Maria nak cerita sikit lah tentang hati berlemak. Kak Maria ada masalah hati berlemak dulu masa Kak Maria umur 35. Kak Maria dah detect hati berlemak. Kak Maria pergi dekat untuk Kak Maria rasa macam kenapa perut buncit sangat. Kenapa perut buncit sangat, jadi doktor check. Mula dia fikir dia cakap hepatitis B, tapi bila dia check fatty liver. Jadi punca fatty liver ni makanan lah kan, kita makan sedap je hari-hari. Jadi Maria masalah fatty liver ni masa jadi kuning-kuning, kan, masa jadi kuning, letih, yang saya makan, kan. Maria buat rawatan di hospital yang terkenal tu lah. Boleh sebut ni sepatutnya nama-nama hospital ni kan, tapi Kak Maria buat rawatan tu tapi menyadi. Cakap terang lah, menyadi lah. Jadi Kak Maria biar apa je lah, biarlah. Tak tahu je lah kan, sehingga Kak Maria jumpa ni, pada ni. Nutika. Maria jumpa Nutika ni, Kak Maria makan. Kak Maria buat medical check up. Doktor cakap tak ada masalah hati berlemak tu. Fatty liver tak ada. Clear. Kak Maria buat medical check up untuk buah pinggang. Dia kata buah pinggang tahap 1 Kak Maria. Tahap 1 doktor takutnya. Tahap 1 tu yang terbaik. Doktor cakap tahap 1 buah pinggang tu yang terbaik. Alhamdulillah ya Allah. Tahap 1 yang terbaik rupanya. Okey, dia check Maria punya jantung, pankreas, semua tu medical check up kan. Jadi gula ada lagi sikit, memang pantang jumpa kan, bukan berpantang, pantang jumpa. Jadi tapi Maria pergi buat medical check up, yang tu doktor bagi suruh datang 6 bulan sekali kan. Okey lah. Cuma macam gula tu, dia cakap pada cek, dah makan, dah sarapan, dah ambil nasi, dah ambil telur tengah masak, dah ambil kopi. Bacaan gula Kak Maria 6. Seronok doktor tu, doktor yang seronok pula. Kak Maria cakap dengan doktor, saya ada ambil suplemen. Tak apalah Kak Maria, Asia tak salah. Doktor pun cakap dia Asia. Kak Maria cakap lagi, doktor saya ambil suplemen. Tak apa Kak Maria, boleh je. So baguslah untuk banyak perkara, banyak bantu Kak Maria. Alhamdulillah, cubalah